Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Bacok susulan hujan lebat berterusan sejak semalam. Bagi mendapatkan keadaan semasa, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan. Baik, ekoran hujan lebat yang berlaku di Kelantan sejak semalam lagi sebenarnya. Beberapa lokasi di negeri ini mula dinaiki air dan antaranya melibatkan daerah Bacok apabila satu PPS pusat pemindahan sementara di SK Paus 9 dibuka pada lewat malam tadi dan membabitkan kira-kira setakat ini 43 penduduk terjejas banjir dari 12 keluarga. Dan untuk perincian berkenaan dengan situasi banjir di Kelantan, saya berkesempatan hari ini bersama dengan seorang penduduk terjejas banjir iaitu Muhammad Ikmal Ikwan Mak Husin. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk tengah hari ini. Jadi nak tanya, keadaan di rumah tu macam mana? Keadaan di rumah tu dia start hari Khamis lagi hujan berlarut teh. Dia start air sudah penuh di ruang kaki lima tu. Semalam air baru start naik masuk ke dalam rumah. Macam pukul ali lah lebih kurang. Lepas tu dalam pukul 8-9 air masuk pada dalam rumah dah. Dia hadir di PPS ni bersama dengan isteri dan anak? Anak-anak. Okey, kira hadir tu pukul berapa mari sini? Hadir dalam pukul 10:30. 10:30. Kira ni antara kali pertama lah banjir berlaku. Dia apa setiap tahun. Setiap tahun. Dia kalau macam hujan lebih pada 3 hari, ada pun masuk 3 hari memang air penuh dah. Masuk dalam rumah lah. Dari segi persiapan tu macam mana? Sipir barang-barang berharga ataupun dokumen-dokumen penting tu di lokasi selamat ke macam mana? Memang persiapan tu dah ada dah lah sebenarnya. Persiapan tu macam kita tahu dah macam hujan berlarut tu selama 2 hari, kita akan stand barang-barang lah. Kemah-kemah gapo untuk tengok keadaan macam hujan berlarut teh boleh hello tubik kita akan keluar. Okey, terima kasih tuan untuk bersama kami untuk tengah hari ini dan saya kira itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk berita tengah hari. Terus bersama dengan rakan di Angkasa Pura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.